Okey, perkara yang ketiga yang kita nak kena, ini bukan saya nak betulkan Ini bukan saya nak betulkan salah faham, tak. Ini saya nak bagi sedikit clue ataupun nak bagi sedikit kefahaman mengenai HST dan HSR. Okey, HST dan HSR dan swap HSR. Okey, swap HSR ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk menentukan pertukaran HST. Pertukaran HST. Kadang-kadang HST itu bertukar terus daripada trend kepada trend, ataupun daripada trend kepada port dahulu, barulah disambung perjalanan. Okey. Yang pertama yang kita nak kena tahu adalah bila kita katakan kita kecilkan cat macam ini, kita nampak satu perjalanan yang terus naik macam ni kan. Walaupun dia ada turun, tapi kita nampak dia naik ke atas kan. Dia bukanlah macam yang ni kan, lindong. Okey, ini lindong. So ini kita kata HST buy. HST buy. Dalam perjalanan HST buy ini, apa-apa sahaja yang membuat penurunan adalah HSR bagi HST. Okey, HSR bagi HST. Okey, ini adalah HSR bagi HST, ini adalah HSR bagi HST, walaupun nampak dia macam dia buat port. Ini adalah HSR bagi HST. Okey. So faham HST dengan HSR kan? Tadi kan habis yang ni apa benda pula ni? Ini yang saya cakap, abaikanlah dulu benda-benda yang macam ni. Kan banyak. HSR ni ada 5. HSR trend, HSR HST, HSR sideways, HSR candle, semua. Okey, yang ini abaikan dulu. Okey, HSR bagi yang ini. Kita ambil kira yang ini je dahulu. HSR dalam perjalanan trend ini. Dalam perjalanan trend yang ini, dia buat repair. Kita tak ambil kira yang dia buat repair untuk trend besar. Okey, bezakan yang tu dulu sikit. Okey, satu benda yang saya nak korang faham adalah bila dia buat HST buy, okey, dan kita tengok ada high dekat sini. Bila ada high dekat sini, dan bila dia turun, okey, kita akan kata dia buat HSR lah. And then bila dia berjaya naik melepasi HST sebelum ini, kita akan kata HST ni hidup lagi. Bahasa ini bahasa saya, kan bahasa saya nak mudahkan korang faham. HST ni hidup lagi, maknanya HST buy lagi lah kan. HST buy lagi. Okay, last dia dekat sini naik, lepas tu dia turun, lepas tu ini dia tak melepasi. Tapi hari ni kan market tak berhenti lagi, dia turun balik and then dia naik. Okay, kita kata HST sambung lagi. Okay, jadi dalam kepala kita fokus kepada buy saja. Kalau kita guna ilmu 8D tu, boleh sebenarnya kita nak sell. Kalau 8D kata sell lah. Sebab itu kita faham yang kalau HST buy dan 8D menyatakan yang ke sell, so kita faham sell itu dia nak buat HSR. Bagi HST. Lepas tu dia sambung. Okay, dia sambung. Sebab itu kalau kita trade, follow HST, menggunakan ilmu 8D, saya selalu cakap buat masa sekarang ni, korang TP dekat sini dahulu, dekat structure sebelum dia, ataupun dekat high sebelum dia. TP dekat high sebelum dia dulu. Okay, ambil yang mudah kat situ. Okay. Jadi bila dia buat lagi dan dia turun, dia buat kan, dan dia naik lagi, yang ni pun pecah kan. Dia cakap dalam video sebelum ni, dia pecah tapi sikit je lah kan. Tak apalah, kita ikut dari segi teori, dia tetap masih lagi ke buy kan. Lepas tu dia turun, lepas tu dia naik, tak lepas yang ni, lepas tu dia turun. Okey, kita akan katakan yang turun adalah HSR. So apa yang saya nak korang buat, sebelum ini adalah high. Okay, kita ambil dari sini high. Okay, kita ambil dari belakang sikit lah supaya mudah faham. Okay, high, dia naik daripada sini, dia naik, dia buat high, lepas tu dia turun. High ni kita tanda. Lepas tu dia buat turun, lepas tu dia naik,
Lepas tu dia naik balik. Lepas ke tak lepas, kita tak tahu. Lepas ke tak lepas, kita tak tahu. Jadi kita pun tanda low sebelum dia ni. Okay, low, high, low. Oh, dia lepas, naik buat high. Okay, kita pun anjak lagi. Kat sini lah kalau korang nampak ada penandaan tu. Okay, lepas tu dia buat low kat sini, dia naik balik. Okay, kita tanda kat sini low. Okay, kita tanda kat sini low. Lepas tu dia turun kat sini, dia naik balik, naik lagi. Okay, dia naik lagi, sambung lagi lah. Sambung lagi HST. Okay, tanda kat sini pula. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik balik. Okay, kita tanda kat sini pula. Alih je. Kalau belajar alih je lah. Kalau tu padam-padam lah. Okay, and then kita tengok, dia naik lagi. Okay, alih lagi. Okay, alih lagi. Lepas tu dia turun. Dia naik ini dalam hari yang sama. Okay, tak apalah. Okay, jangan pening-pening kepala. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik. Okay, dia naik. Okay, kita tanda dekat sini. Sebab dia turun, dia naik. Saya ambil kat sini. Saya tak nak ambil kat sini. Okay. Sebab nanti kalau korang ambil yang ni, nanti akan ada yang belakang-belakang tu akan jadi, bila tak main ni biarkan je dulu. Okay. Okay, dia naik. Okay, bila dia naik, sepatutnya dalam kenaikan ini dia akan menembusi high sebelum dia. Sebab HST kan, dia kena buat high baru lah. Tapi apa yang dia buat adalah, bila dia buat ke pi, HST pi, turun adalah HSR. Sepatutnya disambung lagi HST. Tapi akhirnya HSR ini tak berjaya menjadi HSR. Sebab apa? Low dia ini naik balik, turun dan pecah. Dekat sinilah kita kata, dekat ini sepatutnya adalah HSR bagi HST. Sepatutnya, sebab kalau kita ikut macam yang sebelum-sebelum ni kan, ini adalah HSR bagi HST. Lepas tu dia sambung HST. Dia turun, dia buat HSR bagi HST. Tak. Dia tukar jadi HST kali tu. Dia tukar jadi HST apabila lepas naik balik break. Kat sini, inilah yang kita kata swap berlaku. HSR bertukar menjadi HST. Ini adalah tanda akhir ataupun confirmation akhir dalam pertukaran trend. Dengan syarat-syarat yang sebelum ni lah. Adalah volume, adalah ABAS tu, benda semua kan, adalah benda semua. Jadi kat sini saya nak korang fahamkan tentang bila saya sebut HSR dah bertukar menjadi HST, ataupun bahasa pendek dia saya sebut swap HSR. Okay, senang mudah faham. Maksud dia dekat sini, benda ini. Dan apa implikasi dia adalah confirm dah HST ni dah bertukar. Selepas itu dia nak berjalan macam mana, macam saya cerita sebelum ni lah. Kalau dia nak buat port dulu ke, dia nak terus balas ke, itu terpulang pada dia. Dan perjalanan dia ini berapa lama, 3 hari, 4 hari, 5 hari ke, sama ada dia menjadi HST ataupun dia sekadar HSR bagi HST ni. Maknanya nanti dia akan buat HST buy balik lah kan. Terpulang, itu benda yang berbeza. Okay, sekian, terima kasih. Kita jumpa dahulu.